Ada seorang ibu yang pilih kasih, yang selalunya pilih kasih, yang dia minta anak yang dia manjakan untuk menjaga dia kerana anak sulung dia pergi tinggalkan dia. Tapi sayangnya anak dia tidak peduli pada dia kerana dia sudah kahwin yang nak punya anak. Jadi sang ibu ditinggalkan sahaja. Yang selepas itu apalagi dia kecewa. Anak yang dia jaga, yang dia manjakan tidak peduli sama sekali pada dia. Yang akhirnya dia pun telefonlah anak yang lama dia abaikan. Tapi sayang beribu sayang, anak dia telefon call, yang lihat wajah ibu dia bukan gembira yang dia nampak, melainkan hati sedingin ais, yang wajah yang marah segakan ais. Memang orang kata hati yang sejuk atau hati yang marah tetap sama sahaja. Takkan boleh ditenangkan walau jumpa orang yang sudah dibenci di hati. Tidak akan gembira sama sekali. Memang sang ibu yang salah. Ada mati nak jumpa anak yang dipulaukan. Anak itu hati dah beku, yang sudah tidak sudi menjaga ibu. Jangan katakan menjaga ibu, mengirim duit atau membalas mesej pun tidak sudi. Apa tak lagi melihat wajah, dia pun tidak lagi dianggap ibu, melainkan orang gila yang mengaku ibu. Begitulah nasib orang yang pilih kasih. Memang tidak akan boleh dipedulikan oleh sesiapa. Memang tak ada siapa yang peduli sama sekali dengan ibu-ibu atau orang yang pilih kasih. Memang pantas sekali atas apa yang dia buat. Memang pantas dia rasakan azab duniawi dulu sebelum azab akhirat. Itulah pantasan yang sesuai untuk orang yang pilih kasih. Tak kusangka kedua-duanya sudah kahwin, tapi sang ibu tak pernah melihat cucu mereka. Adalah mereka pernah jumpa, tapi cucu mereka satu pun tak kenal sama nenek mereka sendiri. Ya, itu kerana tak ada siapa yang cerita pasal dia. Anak yang dia manjakan tak pernah cerita. Lepas itu anak yang dia pulaukan pun mengaku itu bukan ibu dia. Yang tak berani bagi anak dia pada ibu, malah suruh dia pergi jauh-jauh sahaja. Yang campakkan duit supaya tak ganggu, macam sebuah pengemis miskin yang minta layuan kasih.